Stay. On dengan. Ikut, siapa ikut? Low tackle. Jatuh dulu. Okey, go. Tak bola dekat sini lah. Bola dah ada menghadap awak nak clear awak. Buang dulu. Tak boleh jatuh. Kaki cepat. Furqan. Awak ready. Pukul tapi dah pukul. Tak boleh jatuh. Aspa, kau duduk dekat sini. Okey, kau duduk sini. Lagi. Okey, kau duduk. Okey, passing bola kat dia. Apa kena? Nampak tak? Nampak tak? Sebab tu ambil jauh. Walai. Kau mana? Rak balik. Belakang lagi. Jalan. On dengan, lari laju. Macam tu betul. Pak kau. Belakang, ambil space. Weh. Ambil ni lah. Weh, di. Orang lagi. Kalau dia bagi bola tu Kau cukup tak jaga ni? Cukup tak? Kuasa. Tak cukup ni, bukan. Set. Jap. Fizi, dengarlah dulu, jangan terus masuk. Sabar. Tengok dulu kau punya scrum tu. Lambat, naik lagi. Yes, naik lagi. Good. Jangan kacau. Okey, stay. Adam, apa kerja kau? Ni, nampak tu? Kedapur. Panggil, jerit. Sebab tu saya kata sekarang kena bising. Tengok. Kau tengok defensif kau dah. Macam mana? Orang belakang. Walai. Satu lain. terus ke arah Macam ni defensif. Seorang belakang. Depan. Jerit, Adam. Suara engkau kena kuat. Ready? Go. Press. Woi, belakang lagi. Macam tu jerit. Lari pecut. Macam tu jerit. Ready? Lagi. Go main. Jatuh. Tak boleh jatuh. Sepatutnya Raking bukan kerja seraham tau. Raking kerja seraham. Tengok ni, yang lain forward semua tengok. Kan. Ready? Cukup tak? Cukup lagi dah. Go, lari dulu. Okay, go. Adam, jaga. Jom. Tak boleh jatuh, jangan beri passing. Jatuh bang. Jatuh je. Ra. Dekat bawah, panggil Adam, panggil. Adam, semua jatuh. Jap, belakang
belakang lagi. On the line. Jatuh je, Syah. Boleh Jatuh je. jatuh, boleh jatuh. Jangan pasti Yendo. Go. Depan. Hujung. Askar, sabar. Ready, forward. On the gun. Lagi. Support dia mana? Askar. Suara. Raki mana? Belai. Datang lagi. Go. Sampai ujung lah. Jatuh. Belum lagi. Tunggu suara. Belai. Tepi. Belan. Go. Keluar. Dah sempit. Go. Main. Pergi. Pergi, main. Jatuh. Suara. Tengok. Yang lain pun tolong tengok. Bila nak kick semua satu lain. Jangan nak alahkan ni seorang penat dia. Orang semua kena tahu. Kena tahu dalam otak. Bila defense semua satu lain. Tak boleh duduk seorang belakang tak boleh. Faham? Boleh ready up. Ready? Boleh. Press. Laju. Laju. Macam tu bukan. Betul. Ready. Line balik. Satu line balik. Belum. Oh, pas. Wala, weh. Baru pas. Ohio. Jangan passing ke depan. Faham? Tak boleh kalau Bagi. Weh, wala. kau tak jaga ni lagi. Kau ingat kau itu bola awal. Crouch. Line. Set. Pergi lu. Lagi. Go. Istirahat. Go. Boleh. Sampai ikut. Cukup tak bawa dah. Oh, lagi. Support dia. Belakang lagi. On the run. Go, pergi. Lagi. Tak boleh jatuh. Okay, ready bola belan dah. Bola belai. Boleh jatuh. Jadi. Keluar. Tepi. Weh, sampai sana weh. Janganlah. Masuk. Lari Syah. Lari Syah. Tak boleh jatuh. Ready. Salah pusing go. Yan. Okay, try. Weh, bijak lah. Syah, come on Syah. Yang sana tutup sana, yang sini naik sini. Sampai ni kurang lagi. Ni dah kick. Gol santai. Ni santai. Tak boleh. Depan. Tengok pressing ni. Dah mana? Naik. Lari loh. Okey. Kita lagi. Jaga sikit. Adis naik. Adis. Jangan tunggu belakang Adis. Gili. Balik. Kuat lain balik. Tidak boleh kau belakang. Bal. Tackling kita tak belajar tackling lagi. Pasti kita tak belajar pasti.
Okey, kita belajar pasal sport. Betul? Dalam line. Sebab awak ingat, awak bermain ni, awak ada 5 forward. Prop ada 2 kan? Betul tak? Okey, satu prop luar, satu prop dalam, betul? Jadi, prop ni dia ada tugas dia. Apa tugas prop? Pecahkan line. Hit lah, maksudnya pecahkan line tu. Itu tugas prop. Maksudnya, bila ada 2 prop, berapa kali nak kena pecahkan line? 2 kali. Jadi, scrum half kena tahu. Scrum half, pecahkan pertama, pergi pecah dulu. Yang support pula, jangan prop pergi, prop support. Jangan, tak boleh. Pergi lah. Betul? Jadi, prop support, siapa yang akan ikut dia support dia? Second row. Jadi, lepas esok awak main, bila awak main esok, awak partner kat contoh kata, okey, Syah kata, Syah nak pergi hit. Siapa dia punya second row favourite dia? Contoh. Siapa dia? Katakan Haris. Haris adalah dia punya second row favourite dia. Jadi kau kena main berdua lah. Haris kena tahu bila dia pergi hit, kau kena ikut. Kalau kau tak ikut, hilang bola, kau yang tak buat kerja. Faham? Sebab dia dah buat kerja dia untuk hit. Kau punya kerja untuk cover dia. Okay, kalau bola terhilang, bola lambat, dia orang curi bola, kau yang lambat. Okey, faham? Itu kerja prop dengan second row. So, buat pertama kali, pam, pergi langgar. Okey, lepas tu, scrum half pula. Scrum half ni kerja dia, memang kerja dalam badan dia memang menjerit. Sebab tu dalam pemain rugby, orang paling menyampah sekali, siapa dia? Orang paling menyampah dengan scrum half. Bukan menyampah sebab benci atau tidak. Sebab mulut di dalam badan memang bising. Mulut scrum memang bising. Jadi scrum half, Adam, siapa lagi? Afizi, memang mulut awak kena bising. Kalau awak senyap, kan? Awak gagal sebagai seorang scrum half. Kau boleh faham? Adam, boleh faham Fizi? Jadi Adam, kau kena arahkan. Okey, dia bagi bola. Syah, pergi hit. Apa? Haris, ikut Haris. Itu kerja kau dah. Faham tak? Lepas tu, dah pergi hit, kerja kau pergi belakang, ambil bola, keluar. Itu je, easy je. Yang paling penting ni, Dam, mulut. Yang paling penting sekali adalah mulut. Awak tak pernah tengok lagi saya main scrum half? Kalau saya main scrum half, dia kata, saya joget sampai luar padang dengar. Saya joget memang saya akan paksa. Saya tak kisahlah saya punya forward saya tua daripada saya ke. Saya pernah main form 4. Saya main waktu form 4. Saya punya forward form 5. Senior saya. Faham? Saya joget je. Woi, forward. Kerja kau, kejar. Dalam game biasa lah. Faham? Tu bagi teamwork. Bukan kita main as no respect senior atau junior, tidak. Kita main as a team. Itu memang kerja kita. Kita kena buat kerja kita tu. Faham? Okey, kat luar pedang kita respect. Sebalik. Okey dah, boleh faham? Okey. Lepas tu backline kerja dia penyudah sebab awak lagi jaga. Jadi SO adalah orang yang peranan dia paling. Okey, satu lagi kita belajar apa lagi tadi? Pasal apa yang kita belajar tadi? Apa benda tu kita panggil? Let's get space. Faham? Space. Kan? Askar, awak perasan, nampak tak saya tunjuk tadi? Bila awak duduk dekat raki, duduk di space yang tak cukup, kan? Opponent dia boleh sampai tak untuk ambil awak? Sampai tak? Bila awak duduk dekat? Tak? Tengok tadi yang kau buat tadi, kan raki? Kan? Lepas tu kau duduk dekat-dekat je dengan raki, kan? Kau tak duduk belakang. Opponent senang tak fikir kau? Senang kan? Jadi kena fikir forward. Duduk belakang. Ambil space. Ingat Askar, tolong ingat benda tu. Faham? Forward lain pun tolong ingat. Sebab awak nak pergi hit. Kalau awak duduk dekat, awak tak sempat nak lagi. Pam, dah kena. Tak ada momentum, betul tak Syah? Jadi siapa yang kena marah benda tu? Siapa yang kena bising benda tu? Syah. Faham Dam? Engkau yang kena bising Dam. Kalau kau rasa dia dekat kan? Kalau kau rasa dekat, cari satu lagi forward yang jauh sikit.
Jadi forward pun kena main peranan. Awak kena ambil tanggungjawab awak. Aku tahu aku nak pergi hit, aku mesti kena belakang. Takkan Adam nak ingat dia. Matilah Adam itu semua dia nak ingatkan. Sama kat Fizi. Faham? Matilah juga Fizi kalau semua benda dia nak ingatkan. Jadi awak juga kena ambil tanggungjawab peranan awak untuk tahu apa benda aku nak buat, apa benda aku nak buat, apa benda aku nak buat. Space. Hari ni saya belajar pasal Kan? Kan? Cukup tak space kau rasa? Agak-agak kau dengan padang kecil je. Tak cukup ke? Sebab tu bila main padang besar, cari space yang kau rasa, oh ni boleh. Dia jauh tu, tak sampai dia nak sampai aku ni, tak sampai. Memang tak sampai. Jadi kau dah selesa. Faham? Kau selesa. Kau tengok pula backline kau yang lain. Oh semua ni, oh ni jauh. Okey. Memang selesa. Kau pun boleh buat lah. Boleh buat cut in ke, dummy ke, miss one ke, miss two ke. Extra macam saya ajar tadi tu. Itu yang paling simple dah, Nazrin. Yang paling simple, saya main dulu kan. Macam tu je buat. Menang apa? 80-0. Ya. Sebab apa? Saya tak kena tackle, badan saya tak sakit. Saya pasti. Tapi kau kena tahu, space tu kau kena pandai main. Okay, jangan terlalu lama. Kau kena arahkan backline kau. Okey, lari tegak, jangan lari sengit. Sebab bila lari sengit, semua defend dia akan ke. Jadi space akan tu. Kalau lari tegak, kan bila opponent lari tegak kan, kita tunggu macam ni betul tak? Kan? Berbanding kalau opponent lari ke tepi, kita macam ni kan? Jadi kita jangan bagi dia defend dia lari macam ni. Nazrin, kau jangan bagi defend tepi. Jadi backline tu nak attack, lari dia tegak. Kalau space awak pendek, passing cepat. Lepas tu kerja kau passing, biar dia lari tegak, kau pergi sebelah lagi, kau ambil bola. Yang last kali tu, bila tinggal seorang, 2 lawan 1, time tu lah kau pergi lari menghampiri dia. Nak sampai, kau boleh buat 2 benda. Sama ada kau nak passing ataupun jalan. Itu saja. Yang lain-lain pun tolong belajar pasal space ni penting. Awak kena tahu, jangan duduk dekat dengan opponent. Duduk belakang, ambil jauh supaya awak lambat di tackle. Awak boleh lari dulu, awak boleh langgar dulu. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk hari ni. Boleh dapat sesuatu? Okey, hari ni kita belajar pasal space. Balik-balik awak tolong tengok. Dan satu lagi, defend, tolong defend apa-apa setiap kali naik. Sebab tu saya kat kelab pun sama. Budak-budak U11 saya marah budak-budak U11 saya. Kick, naik, slow, jalan, bukan macam tu. Awak press je lagi cepat, lagi banyak kesalahan dia buat. Faham? Tadi press, knock on. Betul tak? Opponent knock on. Benda tu lah awak kena tu. Awak press dia laju, dia lagi banyak kesalahan dia buat. Jadi kena press. Defend pastikan satu line. Hook on, jangan bela. Ingat, defend, racking je kau mesti satu line. Racking opponent. Apa-apa racking opponent, mesti semua sekali satu line. Tolong ingatkan kawan-kawan awak, mana-mana yang terleka. Faham? Kalau contoh Adam jauh sangat, yang sebelah sini tolong ingat. Woi, tolong satu line. Tolong ingatkan. Okay, boleh? Bison 3. 1, 2, 3. Bye! Sampah-sampah tolong. Jangan dipakai.